Ada ulama bermimpi bertemu Nabi. Maka katanya ulama tu, ya Rasulullah, saya nak minta satu nasihat daripada kamu. Maka Rasulullah nasihat kepada dia, salah satunya sentiasalah memegang tasbih. Sentiasalah kita pegang tasbih. Sekalipun bubuh dalam beg tapi ada dengan kita tasbih. Kerana kalau kita pegang tasbih, kita dipanggil orang yang berzikir sekalipun kita tidak berzikir. Ahli zikir dipanggil. Pegang tasbih saja. Ajar sakut tempat semaya esok, pegang tangan esok ke apa dia letak kat TV esok, letak kat sofa esok. Tasbih ke banyak. Harga pun tak mahal sangat. Buat berzikir. Kita nak kira pitih guna kalkulator kalau banyak-banyak. Kalau buat 3-4 riyal tu congok gitu ya. Tapi kalau banyak takut salah guna kalkulator. Maka kita kalau berzikir, kalau banyak kita guna tasbih. Amal ke bismillahirrahmanirrahim 3000 kali sehari. Ni hamba terima amalan ni. Semua hamba sebut ni amalan-amalan. Semua hamba terima dan hamba amal belaka dah. Amal bismillah 3000 kali, mulut kita jadi berkat. Ni mulut ibu. Lebih-lebih lagi kita ni ibu. Anak kita mulut kita debel sekali. Ayah dia tak debel lah mana. Ayah dia debel tangan dia ya, kaki dia. Tak dengar ya jet selalu. Tu ya. Ibu ni mulut dia. Kalau dia angkat tangan sikit, sodahlah. Sodahlah ibu ni mulut dia ni. Kalau dia sedih sikit sodah selalu. Ni mulut orang Tino, mulut seorang ibu ni khamak sungguh. Antara amalan nak suruh jadi khamak, baca bismillahirrahmanirrahim 3000 kali. Mulut kita jadi masing. Sudah bola tak payah bergarai lah. Bukan maksud lagu tu. Mulut jadi masing, apa yang kita nak insya-Allah jadi. Apa yang kita sebut insya-Allah jadi. Tapi mulut tu kena jaga sikit lah. Jangan duk supuh ke anak-anak pula. Mulut amal bismillah, tiba-tiba duk supuh kata puru lah ke anak dia. Mu ni berat supaya labi. Jadi labi anak dia. Slow jalan. Jangan lagu tu. Mulut kena jaga. Apabila kita beramal, mulut kita ni sentiasa buat ibadat Tuhan, duduk sebut nama Tuhan, maka mulut kita jadi kekasih Tuhan. Maka bila mulut kita jadi kekasih Tuhan, kata-kata dia, permintaan dia cepat dikabul oleh Allah. Okey. Amal bismillah 3000, kelebihan pertama mulut jadi masing, jadi berkat orang tua panggil. Kedua, kalau orang mengaji mudah baca, mudah mengapa. Baca Quran pun jadi cek laca. Ni dok main siratal labi. Nama wala bowling. Kata wala bowling ya kata bowling. Nama wala tum macam-macam jenis baca Quran. Pa innahu dok main pa cegah. Fa tak boleh nak sebut F, kena sebut F dok mai paula, dok mai paula ika pa selok lah kata. Jadi mudah dalam belajar, membantu kita. Lebih-lebih lagi kita dah berusia dah, banyak dah kita mikir, penat mikir bak anak-anak, mikir bak tok laki, mikir bak masuk, mikir bak derak, mikir bak minat kita. Maka kita nak mengaji jadi slow lah. Baru aja minggu lepas tak ingat dah doa apa dia amalan minggu lepas tahu tak ingat. Hamba ada tulis pula cari tak jumpa, cari dah pula tulis mana pun tak tahu dah pula. Ngaji berat pada Piramli lagi Kita ngaji cara tua lagu tu lah. Memang Piramli dok tunjuk jola-jola dah tu. Nampak?